Pengenalan. Alam bawah laut merupakan salah satu keindahan alam semula jadi yang sangat menakjubkan. Di dalam laut terdapat pelbagai jenis hidupan marin yang hidup bersama-sama. Dunia bawah laut dipenuhi dengan warna yang cantik dan kehidupan yang unik. Di dalam laut terdapat banyak haiwan seperti ikan, sotong, penyu, ketam, udang dan tapak Sulaiman. Banyak ikan mempunyai warna yang terang dan corak yang menarik seperti biru, kuning dan merah. Kepelbagaian hidupan ini menjadikan dunia bawah laut kelihatan sangat hidup dan indah. Terumbu karang ialah salah satu bahagian yang paling penting di laut. Terumbu karang hidup di dasar laut dan menjadi tempat tinggal kepada banyak hidupan marin. Ia juga menjadi tempat perlindungan kepada ikan kecil daripada musuh. Terumbu karang mempunyai pelbagai bentuk dan warna yang sangat cantik sehingga kelihatan seperti taman di dasar laut. Selain haiwan, terdapat juga tumbuhan laut seperti rumpah laut dan alga. Tumbuhan ini sangat penting kerana ia menjadi sumber makanan kepada sesetengah haiwan laut. Tumbuhan laut juga membantu menghasilkan oksigen dan mengekalkan keseimbangan ekosistem laut. Keindahan alam bawah laut menarik ramai pelancong dari seluruh dunia. Mereka datang untuk melakukan aktiviti seperti menyelam dan snorkeling bagi melihat sendiri hidupan laut dan terumbu karang yang menakjubkan. Aktiviti ini juga membantu manusia lebih menghargai keindahan laut. Walau bagaimanapun, keindahan alam bawah laut boleh terjejas jika manusia tidak menjaganya dengan baik. Pencemaran laut seperti pembuangan sampah plastik dan bahan kimia boleh merosakkan hidupan marin. Oleh itu, kita perlu menjaga kebersihan laut, mengurangkan penggunaan plastik dan melindungi hidupan laut. Kesimpulannya, alam bawah laut sangat indah dan penting kepada kehidupan di bumi. Oleh itu, kita haruslah menjaga dan melindungi laut supaya keindahan serta hidupan di dalamnya dapat terus kekal untuk generasi pada masa hadapan.